Bini atau mentua anda dah approve nak beli Honda HR-V facelift tapi tak sure nak pilih varian V atau RS Hybrid? Jom kita kurungkaikan. Nombor 1, prestasi. V, peserta lancar dan responsif, tak terlalu kick tapi cukup untuk penggunaan harian. Ada sport mode dan pedal shifter. RS Hybrid ada motor elektrik 131 PS dan 253 Nm dengan enjin Atkinson, sekarang lebih responsif dan bunyi enjin lebih sedap, senyap, smooth dan jimat minyak. Nombor 2, ciri-ciri. Semua varian dapat rim 18 inci, wireless CarPlay Android Auto, Honda Sensing dan Honda Connect. V pula dapat tailgate hands-free, indicator LED sequential, interior kulit, kerusi pemandu 8-way dan lane wash. Varian RS pula menambah lampu LED matrix dengan adaptive beam, lampu cornering, dual zone AC, kerusi kulit RS emboss, batu automatik dan wireless charger. Nombor 3, rasa pemanduan. V rasa petrol klasik, tarik tengah jalan lebih kuat. RS Hybrid pula smooth, responsif di bandar, senyap dan selesa. Dan nombor 4, practicality. Ini V, spare tyre full size dapat 17 inci. Tapi RS korang dapat repair kit je, sorry. Kalau nak rasa kuasa turbo, pemanduan lebih tradisional dan feature masih lengkap, pilih varian V. Kalau korang nak refine, smooth dan minyak jimat gila, pilih ni RS Hybrid.